berasap kan. Lem dia ni gaul dengan dia punya tomato tu. Makan sekali. Bismillah. Oh. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawal Studios. Hari ni rasa macam nak makan makanan ala-ala orang kata bukan Pantai Timur. Dia orang panggil apa lah? Negara-negara Arab lah. Kan salah sebut pun jadi masalah juga kan. Nak tahu aku makan kat mana, kedai apa. Jadi korang tengoklah video ni sampai habis. Terima kasih kerana support, subscribe apa semua. Semoga urusan korang dipermudahkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Sebab tengah lagi sikit ni, bagilah dapat sampai 1000 dulu untuk buat next semangat. Okay. Hari ni meriah sikit lah, ada rezeki. Kita mulakan dengan teapot, minuman wajib lah aku kat sini. Bismillah. Set A ni macam biasalah, dia sediakan gula, tapi aku memang tak guna sebab minum teh dia pahit-pahit tu memang sedap lah. Kita mulakan mana yang ada dekat depan dulu ni set pizza. So far Zaytuna ni boleh dikatakan makan tempat nasi Arab antara yang portion banyak, sedap, tempat pun agak luas lah. Bismillah. Tak dengan sos ni. Sama juga sebenarnya aku tak tahu sini. Sedap dia masih sama. Untuk nasi ni order untuk satu pinggan. Tapi kalau kau family, aku suggest kau order yang dulang tu. Sebab memang berbaloi lah. Dengan nasi ambil Mandy lamb. Okay, tempat dia jangan risau. Tempat dia luas. Kalau depan ni penuh, boleh duduk kat belakang. Ada family ke buat birthday ke apa, boleh pergi sebelah dia. Dari satu dia ada, tak tahu dia sewa ke dia beli. Memang lagi besar tempat tu. Selalunya untuk bulan puasa lah. Dan bulan puasa sangat berbaloi lah kalau buka puasa dekat Zaytuna ni.
Untuk lamb dia akan dapat saiz-saiz macam ni. Berasak begini. Kita rasa nasi dia dulu Bismillah. Sebenarnya aku akan order hummus, tapi sebab terlalu banyak ni, aku dah kurangkan hummus lah. Kan banyak sangat kan. Jadi berasap kan. Lamb dia ni gaul dengan dia punya tomato tu. Makan sekali. Bismillah. Allah. Dengan lamb dia yang lembut tu. Aduh. Lagi sekali. Bismillah. Sedap dia masih sama. Lagi kalau dapat part yang macam ni. Aduh, gigil. Ini bebek tak pandai cakap Arab tu, pandai cakap Arab lah. Nampak? Bismillah. Assalam, ya salam. Nampak tak? Dah pandai cakap Arab sikit kan? Aku tak boleh nak adab ni. Sekarang habis kan. Kita ke menu favourite aku seterusnya kalau kat sini dengan rumah. Ni set lamb apa yang tadi? Lamb chop. Sorry, tengok lamb chop besar ni. Takut jatuh. Lamb chop ni dia bagi fries. Dia punya ni sedap. Bawang Holland ni sedap. Kalau nak balut ada roti dengan sos. Dan so far sos dia kalau aku favourite memang garlic lah. Garlic sedap lah. Ini pun sedap. So far makanan kat Zaitunan ni sedap lah. Kalau korang tanya, antara kedai nasi Arab yang berbaloi lah. Dia rasa kosong dengan dia punya ni gravy pula, punya apa, sayur-sayur dia. Bismillah. Lamb memang tak boleh buat apa lah. Tak duduk. Campur pula sos ni depan belakang. Campur depan belakang. Back to back orang kata. Tekupkan dengan daun-daun bawang putih, bawang Holland ni. Bismillah. Kombinasi. Sedap gila. Lamb tak tinggal. Sedap gila ya. Tak boleh berhenti. Koyak sikit roti dia. Nak balut dengan lamb pun boleh, tak payah balut. Dengan sos ni pun dah sedap lah. Maaf. Tak boleh. Lepas tu sekarang dia dah ada, dulu tak ada, tak silapnya lah. Sekarang dia dah ada chicken grill ni half lah. Dia ada seko half. Pun belum cakap pun dah tahu pun sebab dah pernah makan. Sedap. Dia pakai spice dia bakar. Untuk set ni pun dia bagi sekali dengan dia punya roti ni. Kat sini yang buat dia sedap, kau dapat rasa dia punya
bakar-bakar tu dengan dia punya spice dia, rempah dia. Sekejap tengok tulang tak ada. Masukkan dengan bawang Holland. Ini kalau tak sos ni juga memang pergi lah. Tengok. Bismillah. Dengan lembut dia. Dengan juicy dia. Aku try pakai sos Apa yang? Air. Boleh sekejap. Ni sedap, memang sedap. Zaituna ni antara, kalau kat JB, antara pot nasi Arab favourite aku dengan keluarga lah. Nombor 1 pada aku lah, murah. Nombor 2 sedap, portion banyak. Itu memang tak boleh nak lawan lah Zaituna. Tempat lain pun okey juga, sedap. Kadang mungkin ada harga tinggi sikit ataupun kalah dekat portion lah. Tapi so far Zaituna dia menang lah kategori-kategori yang disebutkan tu. Dan sebenarnya ramai je dah tahu Zaituna ni memang dah popular lah. Cuma sekarang dia dah tak ada Zaituna seafood. Dia dah tukar dekat seafood tu, dia masuk kat sini sekali. Beza dia bangunan sebelah tu dia ambil yang besar untuk majlis-majlis birthday ataupun bulan puasa punya event. Jadi kalau mana korang yang berkelapangan datang Johor nak makan nasi Arab, waste je Zaituna. Lagi-lagi kalau bulan puasa tu kan, bulan puasa ke apa, boleh datang. Kalau nak datang makan suka-suka pun boleh je. Mana orang JB yang dah bosan-bosan makan nasi, orang kata nasi kandar ke apa, carilah Zaituna balik kan. So far bukan nak cakap lah, antara yang sedap lah. Untuk tekak aku lah untuk tekak aku. Harapnya untuk tekak yang lain juga. Sebab benda ni kita selalunya kongsi benda-benda yang best dan sedap lah. Bila sebalik dengan pizza dia ni, makan dengan sos. Punya dia sedap sos-sos ni. Sampai tak terjamah sos. Black pepper dia. Tapi untuk korang, aku sarankan untuk nasi Arab boleh je pergi tempat lain, tak kisah apa, sebab kita pun support juga kan. Tapi Zaituna boleh masuk dalam list. Okay. Terutamanya pada orang yang belum lah, orang yang belum pernah try Zaituna kat JB, orang luar ke apa kan, kena cuba. Baru cuba yang kedai-kedai lain juga. Okay. Jadi makanan ni pun aku nak habiskan perlahan-lahan, nak layan dengan rumah aku, dengan anak aku. Aku nampak punya banyak ni, aku tak tahu nak sudahi dengan suapan yang mana. Mungkin ni lah kot selaku peminat tega lem. Kita sudahi. Jauh sikit. Lem ni aku nak combine dengan nasi mandi. Ambil dia punya tomato tu. Okay. Combine. Okay, sehingga berjumpa di episod seterusnya. Doakan aku ada rezeki untuk aku review tempat-tempat lain. Dan lebih-lebih lagi kepada korang, terima kasih kepada yang dah subscribe. Harapnya kepada yang tengah tengok-tengok yang belum subscribe tu, subscribe lah, bantu-bantu aku untuk lebih bersemangat. Sikit lagi nak ke 1000 kan. Daripada 1000 tu lagi senang nak naik atas lah. InsyaAllah. Okay, sehingga berjumpa lagi di episod seterusnya. Bismillah.